yang terjadi. Aku menunggumu, aku takkan jauh, tetap cinta itu menyesal. Pagi yang terang, ini sudah terang, aku adikmu dan jawaban. Ku amat melindungi kamu, oh yeah. Ada apa yang abang perlu nak, just buat apa yang korang dah praktis. Ya, jangan buat overconfident macam biasa, Hafiz. Jangan buat apa yang di plan dan enjoy. Masa Haji 3. Minggu ni confirm ada penyingkiran. Jadi nervous tu ada lah. Tapi saya nak buat yang terbaik je malam ni. Saya tak fikir benda lain dah. Satu pembela kepada saya yang sengsara. Satu pembela kepada saya yang sengsara. Kita akan buat yang terbaik sebab yang lain-lain pun adalah yang terbaik. Dua hati yang tak mungkin bersatu, berbeda kau dan juga aku. Dua hati yang tak mungkin bersatu. Lidah sekarang cuba untuk tunjukkan apa yang Lidah ada, yang sebelum-sebelum ni Lidah rasa Lidah belum ada confident untuk tunjuk benda tu. So Lidah harap malam ni Lidah dapat confident tu dan Lidah akan tunjuk pada semua orang. Siapan saya untuk minggu ini dari segi vokal, insya-Allah saya yakin dengan diri saya. Segala yang terjadi, embun menghipnotisasi pasti pertemuan tiada awal akhir. Kan tusuk oh jenazah cinta, Sangat nervous kena membawakan lagu Stanza. Bukan senang untuk bawakan lagu Datuk Siti sebab orang banyak samakan para kontestan dengan suara dia kan. Pada malam ni saya tak takut macam biasa lah. Saya rasa lebih tenang sikit pada kuasa kali. Keputusan akan diumumkan oleh juri tetapkan Azmi. Sedih lah sebab tak dapat nak teruskan nak menang 1,000. Pada saya tak salah tadi Persembahan Azam tu, cuma saya rasa dia melakukan banyak kesilapan daripada teknik vokal. Di tangan juri dia berkedudukan bawah sekali ya. Di segi nyanyian saya tidak boleh berkompromi. Saya memang pilih yang embed je lah. Saya rasa dia bukan penyanyi yang untuk competition lah, sebab
tahap kepayahan, level of difficulty untuk bertanding, untuk berjuang, kekuatan dia tak cukup. Semoga Azam keluar nanti dia sukses, dia terus dia dapat jadi penyanyi sebab tu cita-cita dia. I feel that kau adalah salah seorang peserta yang telah banyak improve daripada first sampai ke ni. I'm very impressed yang kau telah bekerja keras, kau bersungguh-sungguh